Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan membuat pembentangan yang bertajuk Al-Takharuj dalam Pengagihan Harta Pusaka. Nama saya Afiqah Hazira binti Aminuddin dan nombor metrik I22106122. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit pengenalan berkaitan dengan Al-Takharuj dalam Pengagihan Harta Pusaka. Isu perbalahan sesama ahli waris dalam menyelesaikan pembahagian pusaka sering berlaku dalam masyarakat kita. Fahaman wajib menerima ketetapan faraid serta tiada tolak ansur sesama waris menyebabkan kes pusaka sukar diselesaikan. Tidak hairanlah lebih RM42 bilion nilaian hartanah orang Melayu tidak dituntut. Kesemua masalah ini tidak akan wujud sekiranya masyarakat Islam di Malaysia, khususnya ahli waris yang terlibat, memahami hukum pusaka Islam secara holistik, merangkumi konsep takharuj. Takharuj bermakna ahli waris menarik diri daripada menerima bahagian harta pusaka, sama ada sebahagian atau kesemuanya, dengan memberikan bahagiannya itu kepada waris lain, sama ada dengan balasan atau tanpa balasan. Konsep ini dibenarkan dalam Islam dengan syarat semua waris yang terlibat bersetuju dan redha. Takharuj sebenarnya memberi ruang kepada ahli waris membahagikan harta dengan cara terbaik. Takharuj adalah sebahagian dari hukum faraid itu sendiri kerana sebarang penolakan dan penarikan diri waris dibuat dalam batasan hak dan kadar yang ditetapkan oleh syarak. Seterusnya, saya akan memberikan penerangan berkaitan dengan definisi takharuj. Dari sudut bahasa, iaitu takharuj berasal daripada perkataan kharaja, bermaksud keluar atau mengeluarkan. Takharuj adalah terjadi daripada kata nama wazan tafa'ul yang bermaksud maslahah sebahagian daripada ahli waris keluar daripada pembahagian harta pusaka dengan menggantikan sesuatu daripada harta pusaka itu. Dari sudut istilah pula, menurut Al-Hasari menerangkan maksud takharuj ialah perdamaian para ahli waris agar sebahagian daripada mereka keluar dengan menarik diri daripada mengambil bahagian pusakanya. Daripada Salabi berpendapat takharuj ialah ahli waris bersepakat atau berdamai untuk mengeluarkan sebahagian mereka daripada harta pusaka dengan imbalan daripada tarikah atau harta lain, sama ada melibatkan semua ahli waris atau sebahagian mereka. Seterusnya, menurut Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahawa amalan takharuj dalam Undang-Undang Pusaka Islam ini mengaplikasikan akad muawadah dan ia diharuskan apabila mereka saling redha. Ini turut selari dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Seterusnya, kita pergi kepada kesepakatan tentang keharusan hukum takharuj di sisi syarak, iaitu keempat-empat mazhab bersepakat bahawa takharuj diharuskan oleh syarak kerana ia adalah sulh, iaitu perdamaian yang dianjurkan oleh Islam. Antara nas Al-Quran yang menjadi sandaran hujah mereka ialah seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Nisa ayat 128, iaitu mereka memfokuskan kepada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair. Iaitu maksudnya, maka tiadalah salah bagi mereka, yakni suami dan isteri, membuat perdamaian di antara mereka berdua secara yang sebaik-baiknya kerana perdamaian itu lebih baik. Jadi ayat inilah yang menjadi sandaran hujah mereka kepada keharusan hukum takharuj. Selain itu, dalil yang sering menjadi sandaran kepada kebanyakan penulisan ulama mazhab tentang konsep takharuj adalah berdasarkan kepada asar yang berlaku pada zaman pemerintahan Osman bin Affan, iaitu berkaitan dengan kematian Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Iaitu beliau telah meninggalkan 4 orang isteri, salah seorangnya ialah
Numadir binti Al-Asbaq menyatakan bahawa dirinya hanya akan mengambil hak pewarisan sekadar 1/2 daripada haknya. Kadar bahagian bagi setiap isteri yang bermadu 4 bagi suami itu, iaitu si mati yang mempunyai zuriat ialah 1/32. Namun, Numadir hanya ambil 1/64 bahagian sahaja. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adlina Husnia binti Abu Bakar, nombor matrik I2220638. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada kedudukan akad. Akad taharush ni bersifat fleksibel dan boleh berada dalam beberapa kategori akad muamalat seperti mubadalah, muawadah, jual beli, hibah, ibra' dan muqasamah. Jadi kita lihat satu persatu di mana akad ini boleh bertukar mengikut kepada situasi. Pertama adalah akad mubadalah. Taharush ini menjadi akad mubadalah ketika mana penyerahan yang ditukar itu adalah dengan nilai yang sama. Penyerahan ini dibuat berdasarkan nilai semasa lah dan mendapat persetujuan oleh semua ahli-ahli waris. Ini adalah berdasarkan mazhab Syafi'i. Manakala mazhab Hanafi pula dia mempunyai perincian di mana sekiranya penyerahan kurang daripada nilai, jadi ia menjadi akad hibah, dan sekiranya penyerahan ditukar secara sama nilai ataupun lebih, kalau macam tadi dalam mazhab Syafi'i dia membadalahkan, tetapi dalam mazhab Hanafi dia menjadi akad jual beli. Seterusnya yang kedua adalah akad muawadah, di mana akad ini adalah penyerahan haknya yang dilakukan sama ada dengan diganti daripada harta pusaka ataupun bukan harta pusaka. Itu dipanggil muawadah dalam mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Hanafi, sekiranya gantian daripada harta pusaka, ia boleh jadi muawadah ataupun mubadalah lah. Dan sekiranya gantian tu bukan daripada harta pusaka, ia diakadkan sebagai jual beli. Baiklah, seterusnya kita tengok pula antara ibra', hibah dan muqasamah. Ketiga-tiga ini ada lebih kurang persamaannya, tetapi tidaklah sama sepenuhnya, di mana ibra' ni dia melepaskan haknya sebahagian dan mengekalkan hak dia yang sebahagian lagi. Manakala kalau hibah ni pula dia melepaskan sepenuh hak dia dan tidak meminta balasan imbal balik. Itu antara ibra' dan hibah, di mana sepenuhnya dan sebahagian hak. Manakala muqasamah pula dia sama macam hibah, yang dia melepaskan haknya sepenuhnya, tetapi dia meletakkan syarat, di mana syarat perkongsian harta dia tu diberi kepada waris, tetapi dengan dibahagi sama ratalah hak tersebut. Seterusnya kita masuk kepada tujuan takharuj. Jadi kenapa takharuj ini dibenarkan? Ia disebabkan bagi menjaga keharmonian keluarga lah. Ialah kan lebih baik kita bermuafakat, saling bertolak ansur lah. Bila bertolak ansur, tidak perlu ada pergaduhan. Nak kira macam ni kan kadang-kadang kira lebih susah. Jadi ia mengharmonikan sesebuah keluarga tu lah bila ada give and take macam tu. Seterusnya takharuj ni juga bertujuan bagi memudahkanlah pembahagian yang harta ni susah untuk dipindah milik. Sebagai contoh kan, macam kereta. Jadi kereta ni nak letak, kalau ada 10 adik-beradik contoh, nak letak 10 adik-beradik jadi susah. Jadi kita letaklah nama seorang, dan ini boleh jadi akad jual beli, dan dia ada dapat imbalan lah, macam tu. Seterusnya membantu ahli waris yang memerlukan bantuan kewangan. Contohnya ada tanah. Jadi ada tanah, ada keluarga, ada adik-beradik yang dia tak nak tanah, sebab kalau dia dapat tanah dia tak ada duit, dia tak ada duit pun untuk buat rumah ke. Jadi dia lebih baik dapat duit kan. Jadi contoh abang yang ada duit tu, dia beli, dia bagi duit kepada adik dan dia ambil tanah tersebut. Dan yang terakhir, ahli waris yang tidak memerlukan pun harta pusaka sebab diorang dah memang kaya. Jadi bila diorang dah kaya, dibagi je. Kira macam muqasamah tadi lah, macam hibah, diberi je. Dia tak nak pun. Kalau dia ambil harta pusaka tu pun, duit yang dia ada pun, harta yang dia ada pun tak terhabis makan. Macam tu.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Salwani binti Muhammad Azmi, nombor matrik I22206357. Baik, saya akan meneruskan kepada syarat-syarat takharuj. Baik, sebelum itu saya akan menerangkan beberapa sedikit. Takharuj itu adalah merupakan satu kaedah penyelesaian pembahagian harta pusaka yang mana diharuskan dalam Islam sebagai sebahagian daripada hukum faraid. Namun, pelaksanaannya mestilah memenuhi beberapa syarat tertentu agar tidak bercanggah dengan kehendak syarak. Baik, yang pertama adalah takharuj ni hanya boleh dilakukan selepas kematian pewaris. Hal ini kerana hak pusaka tu hanya terbentuk selepas berlakunya kematian dan pembentukan harta pusaka atau tarikah. Oleh itu, sebarang persetujuan yang dibuat sebelum kematian pewaris tidak dikira sebagai takharuj menurut hukum Islam. Baik, yang kedua ialah takharuj ni hendaklah dilakukan oleh waris yang sah. Individu yang terlibat mestilah ahli waris yang telah sabit haknya berdasarkan hukum faraid. Orang yang bukan waris tidak mempunyai kuasa untuk menarik diri dan juga untuk membuat sebarang persetujuan berkaitan harta pusaka. Baik, seterusnya yang ketiga adalah takharuj ni mestilah dilakukan dengan persetujuan dan kerelaan semua waris yang terlibat. Islam sangat-sangat menegaskan bahawa harta seseorang tu tidak boleh diambil melainkan dengan kerelaan pemiliknya sendiri. Oleh itu, segala unsur paksaan, ugutan ataupun tekanan yang akan menyebabkan takharuj itu menjadi tidak sah. Yang terakhir, keempat adalah takharuj tu hendaklah dilaksanakan dalam batasan hak dan kadar yang ditetapkan oleh syarak. Penarikan diri waris tidak boleh bertujuan menafikan hak waris lain ataupun membawa kepada kezaliman. Sebaliknya, mestilah berlandaskan prinsip perdamaian, tolak ansur dan juga keadilan. Baik, saya akan meneruskan perbincangan saya tentang isu dalam takharuj. Baik, isu yang pertama adalah isu yang telah dibincangkan dalam kajian ini ialah salah faham waris terhadap kewajipan faraid. Kajian menyatakan bahawa waris ini berpegang kepada fahaman itu wajib menerima ketetapan faraid secara mandatory kerana ia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sekiranya dilepaskan hukumnya adalah berdosa. Fahaman ini menyebabkan waris itu beranggapan tiada ruang tolak ansur dalam pembahagian pusaka. Jadi akibatnya ialah sebarang kaedah penyelesaian lain seperti takharuj sukar diterima walaupun ia dibenarkan di dalam Islam. Baik, isu yang kedua adalah tahap kefahaman waris terhadap konsep takharuj itu yang sangat rendah. Kajian menjelaskan bahawa kesemua masalah dalam pembahagian pusaka tidak akan wujud sekiranya masyarakat Islam di Malaysia, khususnya ahli waris yang terlibat, memahami secara dalam hukum pusaka Islam secara holistik merangkumi konsep takharuj. Jadi, kekurangan kefahaman ini menyebabkan waris itu gagal melihat takharuj sebagai sebahagian daripada hukum faraid dan sebagai satu mekanisme penyelesaian yang sah menurut syarak. Seterusnya, isu yang ketiga ialah perbalahan dan ketiadaan tolak ansur sesama waris. Kajian ini menyatakan bahawa isu perbalahan sesama ahli waris dalam menyelesaikan pembahagian pusaka sering menjadi tajuk utama akhbar. Selain itu, sikap tiada tolak ansur sesama waris juga akan menyebabkan kes pusaka ini sukar diselesaikan. Jadi, keadaan ini menjejaskan proses persetujuan bersama yang menjadi asas kepada pelaksanaan takharuj. Seterusnya adalah isu yang keempat, iaitu pemilikan beramai-ramai harta pusaka kecil. Kajian ini mendapati bahawa fahaman menerima faraid secara literal tanpa penyelesaian alternatif telah menyebabkan timbul kes pemilikan beramai-ramai atas satu geran tanah. Jadi, sebagai contoh, kajian menyatakan bahawa jika dibahagikan sama rata, jadi setiap waris itu hanya berhak mendapat bahagian seluas 3.7 meter persegi bagi seorang. Jadi, keadaan ini telah menyulitkan urusan berkaitan tanah tersebut dan menjadikannya tidak ekonomik untuk dibangunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amrina Musyadah binti Sabri, nombor matrik I22206377. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada pembahagian bahagian cara pengiraan dalam tajuk takharuj ini. Di sini saya lampirkan hanya 5 contoh pengiraan sebagai contoh untuk memberi kefahaman kepada anda semua.
Okey, seterusnya kita akan pergi kepada pembahagian yang pertama, iaitu individu yang melepaskan semua hak. Okey, tengok contoh. Si mati meninggalkan bintu dan juga abna. Okey, kita akan mulakan dengan pembahagian yang basic ataupun orang panggil pembahagian yang betul, yang selalunya kita kena mula-mula buat, iaitu di mana akan mendapat 1/6 disebabkan si mati ada anak. Okey, bintu dan juga abna akan mendapat asabah, akan berkongsi asabah disebabkan mereka satu taraf. Seperti biasa, di mana asal masalah 6, 1/6 darab 6, 1, dan juga lebihan daripada 1 iaitu 5. 5 tu dimasukkan kepada asabah sebabkan asabah ialah lebihan. Awal-awal kita kena kira bahagian ibu dulu. Jangan terus buang disebabkan ini tajuk tolak hak. Jadi pada awalnya kita terus tolak ibu. Bukan, kita kena kira hak yang sepatutnya ibu tu dapat. Kalau seperti yang dibincangkan dalam sebelum ini, syarat bagi melepaskan hak, kena tahu pembahagian diri sendiri dulu. Jadi ibu tak nak bahagian dia. Jadi di situ kita akan kecilkan. Sebelum itu kita tasih sehingga habis. Bintu 1 kepala, abna walaupun 2 orang tapi lelaki, jadi membawa kepada 4 kepala. Jadi 5 kepada 5 kepala, senang, mudah. Lelaki akan masing-masing akan mendapat 2 kepala, 2 pembahagian, dan juga bintu akan mendapat 1 bahagian. Settle. Tidak perlu tasih yang lebih-lebih, yang perlu darab-darab, kita bayar. Okey. Jadi asas dalam pengiraan takharuj di mana pembawah kita kecilkan daripada 6 kepada 5. Seperti yang terlihat dalam contoh, kita telah kecilkan 6 kepada 5. 1/6 lebih kecil daripada 1/5. Jadi kita melihat daripada contoh yang telah menyatakan telah menolak hak. Tiada pembahagian untuk dah. Jadi bintu akan mendapat 1/5 dan juga abna masing-masing akan dapat 2/5. Memang 1/5 lebih banyak daripada 1/6. Okey, kita akan teruskan kepada contoh seterusnya, iaitu individu yang melepaskan sebahagian hak. Tadi kita telah bincangkan individu yang telah melepaskan kesemua haknya, tapi ini ingin melepaskan sebahagian daripada haknya. Okey, contoh yang telah dinyatakan, si mati telah meninggalkan zauj, bintu dan juga ibnu. Kita seperti saya cakap tadi, kita akan selesaikan dulu pembahagian-pembahagian yang sepatutnya, di mana zauj akan mendapat 1/4 disebabkan ada anak, dan juga bintu dan ibni disebabkan dia sama taraf, ini masih jadi akan mendapat lebihan, iaitu asabah. Okey, jadi asal masalah 4, 1/4 darab 4, 1. Jadi lebihan daripada 4 tu tolak 1, 3. Okey, isunya di sini 1/4 ni terlalu banyak untuk zauj ni. Jadi zauj ni ingin melepaskan sebahagian daripada haknya, iaitu sebahagian daripada 1/4, 1/8. Maksudnya suami ni hanya nak 1/8 daripada harta yang sepatutnya si suami dapat 1/4, tapi dia hanya nak sebahagian. Jika nak didetailkan, 1/4 bahagi dengan 2 akan dapat 1/8. Tengok contoh, kita akan letakkan 8 sebagai asal masalah yang baru. Jadi 1/8 darab 8, 1. Jadi lebihan asabah 8 tolak 1, 7. Okey, bintu 1 kepala, ibnu 2 kepala. Jadi 7 nak dibahagikan kepada 3 kepala, tak boleh. Jadi kita kena naikkan 3 kepala tersebut. Jadi 8 darab 3. 3 yang dinyatakan di dalam kotak bersama 8 itu menunjukkan kepala. Okey, 8 darab 3, 24. 1 darab 3, 3. 7 darab 3, 21. Jadi bila dapat 21, 21 boleh dibahagikan dengan 3 kepala. Jadi masing-masing bintu mendapat 7/24, manakala ibnu mendapat 14/24. Maka suami akan dapat 3/24 setelah ditolak. Sebabkan suami nak sebahagian, jadi sebahagian 3/24. Okey, kita ke contoh seterusnya, yang ketiga, iaitu memberikan hak kepada seorang ahli waris. Maksudnya orang yang ingin tolak hak tersebut telah membuat keputusan untuk memberikan kepada seorang ahli waris saja yang terpilih, yang dipilih oleh orang yang ingin tolak hak tersebut. Okay, seperti contoh di bawah, si mati telah meninggalkan zaujah, ab dan juga bintu. Okay, kita akan selesaikan seperti apa yang sepatutnya. Okay, zaujah akan mendapat 1/8 disebabkan ada anak.
Okey, ab akan dapat 1/6 bagi disebabkan ada anak perempuan. Jadi bintu akan dapat 1/2 disebabkan seorang. Okey, Atta akan letak asal masalah 24. 1/8 darab 24 3. 1/6 darab 24 4. Dan juga 1/2 darab 24 12. Jadi di situ akan terdapat bagi, mana bagi tersebut 5. Jadi lihat pada contoh ab itu 1/6 bagi. Bagi itu kepada ab, maka 5 akan ditambah kepada pembahagian ab tersebut. Isunya di sini ialah ab ingin memberikan hartanya kepada bintu. Zaujah tak dapat, ab tak nak bagi harta tersebut kepada menantunya, nak bagi kepada cucunya, bintu tersebut. Jadi ab punya saham iaitu total 9 akan ditambah kepada bintu. Ini contoh yang mudah saya bagi, iaitu total saham ab iaitu 9 akan ditambah kepada bintu. Seperti contoh yang saya nyatakan di dalam kotak di bawah, saya ada letak tambah 9 dekat kotak bintu tersebut. Jadi pembahagian terakhirnya iaitu Zaujah akan dapat 3/24. Ab takkan dapat ubah sebab ab nak bagi dekat cucunya, dan bintu akan dapat 21/24 disebabkan ab membahagi bahagiannya kepada bintu. Okey, kita akan pergi ke contoh yang keempat. Dalam pembahagian individu yang ingin memberikan hak kepada semua sama rata. Tadi kita telah membincangkan kepada seorang saja. Jadi ini ingin memberikan kepada sama rata. Bagi fair lah, ini jadikan hak tersebut fair, dapat seorang sikit. Okey, di sini si mati telah meninggalkan Zaujah, ukhtun Syakikah dan juga akhun Syakik. Kita jalankan pembahagian seperti biasa, di mana Zaujah akan mendapat 1/4 disebabkan tiada anak. Akan dapat 1/6 disebabkan si mati masih ada adik-beradik yang ramai lagi. Ukhtun Syakikah dan juga akhun Syakik akan berkongsi ansubah lebihan daripada pengiraan atas. Okey, asal masalah 12. 1/4 darab 12 3. 1/6 12 2. Dan lebihan daripada 32 tersebut 12 tolak 3 tolak 2 7. Ukhtun Syakikah 1 kepala, akhun Syakik 2 kepala. Jadi nak 7 nak dibagikan kepada 3 kepala tak boleh. Jadi kita kena darab. Jadi itulah yang saya tulis di bawah, 12 darab dengan 3 kepala. Maka akan jadi akan dapat 36. 3 darab 3 9. 2 darab 3 6. 7 darab 3 21. Barulah boleh dibahagikan kepada 3 kepala, di mana ukhtun Syakikah akan mendapat 7 dan juga akhun Syakik akan mendapat 14. Okey, isunya di sini ialah ingin membahagikan harta yang bahagian yang dapat iaitu 6 tu sama rata kepada Zaujah, ukhtun Syakikah dan juga akhun Syakik. Okey, di sini contoh senang, sebabkan telah mendapat 6 yang cukup memang untuk dibahagikan kepada 3 orang. Okey, itu yang saya tulis tu. 6 bagi 3, seorang akan dapat seorang 2. Itu kotak yang sebelah dia pula, saya tulis tambah 2. 7 tambah 2, 14 tambah 2. Jadi masing-masing Zaujah akan mendapat 11, ukhtun Syakikah akan mendapat 9 dan juga akhun Syakik akan mendapat 16/36. Jadi itu pembahagian telah dibagikan sebabkan tak nak harta, nak bagi sama rata, fair kepada Zaujah, ukhtun Syakikah dan juga akhun Syakik. Okey, ini merupakan pembahagian yang terakhir yang saya beri contoh dalam kita punya pembentangan ni, iaitu beberapa orang melepaskan hak mereka. Tadi 4 contoh yang sebelum ni saya cakap, seorang saja melepaskan hak, seorang saja yang tolak hak, yang tak nak harta. Jadi di sini saya kemukakan dua orang yang melepaskan hak mereka. Okey, si mati telah meninggalkan Zaujah, Jaddah, Bintan dan juga Ibn. Okey, kita settlekan bahagian-bahagian sepatutnya, di mana Zaujah akan mendapat 1/8 disebabkan ada anak. Jad dan Jaddah masing-masing mendapat 1/6, bukan berkongsi 1/6. Jaddah hanya ada 2 bahagian, tak 1/6 mahjub. Tak ada siapa yang mahjubkan Zaujah, maka tak mahjub 1/6. Jadi Bintan dan Ibn berkongsi bagi ataupun lebihan, iaitu ansubah. Kita letak asal masalah 24. 1/8 24 3. 1/6 24 4. Dan lebihan bila 24 tolak 3 tolak 4 tolak 4 dapatlah 13. Okey, di sini Bintan
dua kepala perempuan, dua kepala, ada ibin satu kepala. Ada ibin kan lelaki, jadi dua kepala. Maksudnya dekat sini ada 4 kepala. 4 kepala, 13 nak dibahagikan kepada 4 kepala tak cukup, tak boleh nak bahagi. Jadi kita akan darab 24 darab dengan 4 kepala, jadi akan mendapat 96. Okay. 3 darab 4, 12, 4 darab 4, 16 dan 13 darab 4, 52. Jadi 52 tersebut bolehlah dibahagikan kepada 4 kepala, di mana bintan masing-masing akan dapat 13 dan ibin akan dapat 26. Isunya di sini apabila jad dan jadah masing-masing tak nak harta, dah kaya, okay, nak bagi dekat bintan, ibin dan juga zaujah. Okey, jadi total harta yang dapat oleh jad dan jadah iaitu 32. Nampak saya letakkan warna merah tu, iaitu 32. Okey, jadi harta total harta sampai 6 tu kita tolak dengan 32 yang jad dengan jadah tak nak, maka kita akan dapat 64. Jadi kita akan buatlah 1/8 64 12. Okay, masing-masing jad dengan jadah takkan dapat dah, dan bintan masing-masing yang dapat 13 dan juga ibin akan dapat 26. Okay. Jika ingin dikomparekan, okay, 12/64 lebih banyak daripada 12/96. Jadi di situ telah membuktikan bahawa bahagian jad dan jadah telah diberikan sama rata, zaujah sikit, bintan sikit, ibin sikit, dengan menggunakan kaedah penolakan kepada total jad dan jadah tersebut. Kita tolak dekat asal masalah yang telah selesaikan sebelum tu. Okay. Itu sahaja daripada saya yang telah membentangkan antara beberapa contoh yang patut dibincangkan dalam takharuj. Okay. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir sekali adalah kesimpulan. Takharuj adalah suatu perjanjian yang disepakati oleh semua ahli waris terhadap keluarnya salah seorang ahli waris dari mengambil hak bahagian warisannya. Takharuj terjadi kerana adanya mutakharaj, iaitu pihak yang dikeluarkan setelah diberi prestasi atau imbalan oleh seorang atau beberapa orang ahli waris lainnya. Pembahagian warisan secara takharuj dibenarkan oleh syarak sepanjang tidak ada ahli waris yang terzalimi dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan para pihak. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.